baca. Amin, buatkan baca. Alisha, Iman. Ni, polystyrene banyak sangat lah. Aku rasa nak buang je. Amin, janganlah buang. Banyak manfaat daripada polystyrene tu, Amin. Pengajaran inovasi daripada polystyrene yang terpakai antaranya ialah kreativiti dalam penggunaan sumber terpakai. Polystyrene yang sering dibuang boleh diubah menjadi bahan berguna seperti bahan binaan, hiasan rumah atau perabot ringan. Contohnya, polystyrene boleh dicairkan dan dicampur dengan semen untuk membuat bata ringan atau bahan penebal haba. Selain itu, kepentingan kita semula dan kelestarian alam. Inovasi daripada polystyrene terpakai membantu mengurangkan sisa plastik yang mencemarkan alam sekitar. Ia juga memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan mengetas semula dan mencari alternatif kepada bahan buangan. Seterusnya, pendidikan dan kesedaran masyarakat. Sekolah dan institusi pendidikan boleh menggunakan projek inovasi ini untuk mengajar pelajar tentang kepentingan pemeliharaan alam sekitar. Bengkel atau program kesedaran boleh membantu masyarakat memahami bagaimana mereka boleh mengurangkan penggunaan polystyrene sekali guna.